Semalam aku try lah nak buat resipi macam pelik sikit lah. Macam aiskrim goreng hari tu tapi guna kulit popia. Pasal aku ambil 2 kulit popia, aku letak lah aiskrim dengan toppings. Letak lah kacang ke chocolate chip ke. Awal-awal nampak macam okey lah rupa dia. Pasal aku gulung elok-elok rapi-rapi. Masa ni yakin macam popia tu menjadilah, rupa dia cantik. Aku pun bekukan 4 jam kot aku tunggu. Bila nak sahur aku goreng. Lepas tu dahsyat rupa dia. Pasal aku fikir macam okay, tak apalah kalau tak cantik, letaklah icing sugar, maybe rupa dia elok sikit. And then tapi bila kita buka tu aku macam, mana aiskrim aku letak tadi? Hilang. I try to find it but I couldn't. I cannot find it. Hilang. Ni kering ni, hati aku pun tak kering macam ni. Jangan try resipi pelik-pelik ya.